boleh digunakan. Tetapi dari Kepong ini saya ingat, kecuali Kepongnya ada satu tempat MRA2 saja yang kita tahu, yang di bawah Kepong ini. Ini adalah jalan persekutuan, dijaga oleh Kementerian Kerja Raya. Yang lain itu adalah jalan-jalan negeri. Tan Sri pengerusi, sebab yang berhormat disebutkan MRA2. Sebab itulah saya nak bangkit sedikit mengenai MRA2, kerana ini jalan persekutuan. MRA2 tu yang berhormat, kalau ada lapang pergi siasat dulu, kerana itu dengan itu usaha untuk menjaga jalan persekutuan MRA2 ni, kita nampak di dalam dunia Tan Sri, jejambat seperti itu tidak ada, tiang-tiang tidak dibalut sepanjang tahun, tapi di Kepong dia memang dibalut dengan itu jaring itu hijau 27 batang. Daripada lebih 30 batang, ada 27 dibalut dengan itu jaring hijau sepanjang tahun. Saya pun tak begitu faham, dan sebab saya tak akan cerita dengan panjang. Cuma selepas yang kementerian itu memperbelanjakan 67 juta ringgit untuk memasang fiber tu daripada Jerman. Selepas dipasang 2 tahun yang lepas, itu fiber tu tak sesuai untuk itu iklim tropika, dan retak lagi itu tiang tu. Kemudian pihak kementerian sekarang nak cadangkan menggantikan fiber Jerman tu dengan fiber besi keluli. Dan di sinilah saya hendak tanya, selepas 8 tahunnya, apakah yang hendak dibuat untuk itu memperbaiki lagi? Kerana berapa kali dah memperbaiki. Apakah hendak dibuat? Kerana beliau sendiri cakap, aduh, sebab itu saya bangkitkan hal ini. Banyak cerita lagi tu, dengan pendekkan cerita. Bilakah itu kerja memperbaiki yang akan laksanakan sekali lagi? Pengurusi, saya sebut waktu kerana ianya lah di bawah jalan persekutuan. Yang lain ada jalan negeri, itu saja. Jangan timbulkan yang lain-lain. Kita jalan dalam memperbaiki jalan-jalan. Jadi yang bertanggung jawab untuk membalut itu bukan persekutuan. Yang tiang dibalut dimaksudkan oleh Kepong. Yang ada persekutuan juga. Tapi kita ada cara Kepong tidak mau tiang-tiang dibalut, yang berhormat. Ya, mungkin dia mau dia dibalut dengan emas. Sila Tidak teruskan. apa, joking saja. Betul, kita akan bagikan jawapan yang betul-betul isi. Ini sangat detail sikit. Kepong, menteri bercerita dengan jalan, you bercerita dengan tiang. Tiang dengan jalan berbeza. Masih joking. Kepong memang kena Kepong lah. Dia punya nama pun Kepong. Dia sudah kena Kepong. Kerana itu hari saya dengar dia cakap tikus sebesar ini, Tan Sri Ali Betua. Itu juga sudah saya komen, itu saya kata bukan tikus, saya itu fikir arnab. Dia sila lihat. Cuma mungkin telinganya pendek. Arnab ke, kangaroo ke, dia nampak. Ini buat dia kita dah apa. Dan yang berhormat Penang, sama cerita sama, kita boleh gunakan maris di jalan-jalan negeri. Kita mengikut panjang jalannya dibagikan. Kalau ada yang spesifik yang saya tidak tahu apa diumumkan, ada spesifik
bagi tahu saya akan melihat yang peruntukan Kementerian Kerja Raya adalah jalan persekutuan di bawah konsesi penswastaan jalan yang dilantik kerajaan. Kedahnya adalah pihak konsesi, penyelenggaraan jalan adalah Pelatih Wangsa Sdn Bhd. Yang berhormat, saya tak ikut giliran. Yang berhormat Bakri, Jalan J22 ialah jalan negeri, juga Harmaris. Kontraktor penyelenggaraan jalan persekutuan di Johor adalah Selia Tenggara Selatan Sdn Bhd. Dan Lebuhraya Sinai Disaru, Lembaga Lebuhraya Malaysia akan meneliti isu kualiti jalan di Lebuhraya ini. Dia akan arahkan LLM. Padang Terap, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat telah pun diambil perhatian. Saya tahu ianya terdesak yang supaya ianya tindakan segera akan diambil. Saya akan pastikan ianya. Saya telah pun jawab bulan April tu hari kan. Dan kita akan menyelitikannya. Pokok Sena, Menteri, sebelum pergi ke pokok sena, yang tadi awak jawab Bakri tentang Disaru soalan. Saya akan bagi secara bertulis lah. Tak, saya nak tanya soalan tambahan. Kasih satu puran, Tan Sri. Tidak apalah, saya akan habiskan tak, ini. Sebab saya nak tahu apakah tahap dia pun terus ucapkan juga. Tak apa, awak boleh jawapan bertulis ana. Jangan bertulis. Timbalan Menteri. Tak, saya nak tanya soalan tambahan ialah apakah tahap piawaian yang digunakan dalam pembinaan Lebuhraya Sinai Disaru ini? Tahap yang digunakan di Lebuhraya ini sangat nipis, menjadikan dia cepat rosak. Bagaimanakah kelulusan boleh diberikan terhadap projek sebegini? Terima kasih Tan Sri dan Timbalan Menteri. Okey, saya akan bagikan secara bertulis. Okey. Ya, Yang Berhormat Pokok Sena, isu KPKA saya tidak akan buat apa ucapan respon kerana saya duduk di sini dalam 2 hari telah pun ditanya dan telah pun dijawab. Okey, tak mau lanjutkan ini. Baik, minta Tan Sri, kasih kawan saya baik Stapin. Sampai dia baik. Betul, saya terima apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi bahawa Yang Berhormat tak nak menjawab sebab sudah dijawab. Tetapi jawapan-jawapan itu jawapan yang tidak menyelesaikan masalah. Kita nakkan satu jawapan menyelesaikan masalah, Tan Sri. Ini soal moral, soal maruah, soal integriti, soal dari segi perjalanan pengurusan pentadbiran kerajaan itu mesti dibuat secara yang bijaksana, tidak boleh dibuat atas sentimen, emosi. Tak boleh. Ini saya menganggap bahawa tindakan terhadap bekas Ketua Pengarah Datuk Dr. Aidudin ini satu tindakan yang berlandaskan kepada emosi, bukan berlandaskan kepada satu keperluan. Sebab itu saya minta kerajaan harus bertindak yang bijak, kembalikan jawatan itu kepada Datuk Dr. Judin dan Datuk Makno diberikan satu jawatan lain yang setaraf dengan kenaikan yang telah pun diumumkan. Kalau tak silap saya, menurut hitungan saya Pokok Sena 4-5 kali sudah diulang-ulang. Ya, 4-5 soal kali itu. Dan pada pagi ini saya terbaca juga liputan akhbar tentang itu, hampir satu muka. Ya. Jadi maksudnya the message is already been delivered. Ya. Now you are waiting for action. Ya, saya tidak akan you desak sama menteri boleh kata. Saya tak desak, tapi Pokok Sena ni degil lah. Dan tidak akan wujud dalam satu jabatan 2 pegawai begitu bersebelah bilik. Mesti ada penyelesaian Pokok Sena. Sabarlah sedikit. Ya, saya sabar. Tapi saya kira bahawa kerajaan terlalu. Nanti kalau Pokok Sena tak sabar, saya yang hilang kesabaran pula. Begitulah mood saya baik. Pokok Sena. Saya pun nak duduk, tapi saya minta bahawa kerajaan lebih laju sikit cepat. Tak
tak boleh biar keadaan begini. Ini JKR nak kena jaga satu projek pembangunan Pokok Setengah kerajaan ni tak besar, sabar, boleh keadaan Mas. begini. Memalukan saya rasa. Sepatutnya ketua setiausaha harus diambil tindakan Dia dan tak juga sabar. menteri juga harus diambil tindakan. Dia tak sabar Pokok Setengah. Sila Menteri. Kena sabar Menteri. Tanggungjawab itu package. Ya, saya pun Ada baik, ada tidak baik. sabar Macam dah saya bagikan juga, beban peluang package. kepada yang berhormat Pokok Sena. Walaupun dia selalu senyum, tapi dia ucapannya tajam kadang-kadang. Senyum tajam. Sila. Tajam betul. Itu senyum yang menikam.